untuk makluman jumlah PPS seluruh negeri Terengganu kita mempunyai 855 buah lah. 855? Ya, untuk seluruh negeri Terengganu. Banyak. Banyak. Itu yang telah digazetkan bersama dengan orang kata semasa mesyuarat jawatankuasa pengurusan bencana negeri lah. Dan tidak semua PPS yang digunakan dibuka semasa bencana lah. Macam yang aktif, untuk aktifnya yang selalu digunakan 688 lah. 688. Tapi dia berbeza setiap tahun. Ya, betul. Mungkin yang kita tengok banjir pada tahun ni sini aktif Kampung betul. A aktif. Mungkin kawasan-kawasan yang pada tahun lepas dilanda banjir, tahun ni tak dilanda banjir. Sama juga yang tahun lepas yang tidak terkesan banjir, tahun ni tak terkesan. Jadi PPS tu dia akan berubah-ubah setiap masa. Lah, jadi statik sangat lah. Betul. Tapi dalam masa sama ada juga PPS yang sama regular. Ya, betul, regular. Kita panggil regular lah. Sebab kawasan tu yang berisiko dan kawasan rendah lah. Dan selalu dinaiki air.